Hai korang, hari ni saya nak review dekat korang item yang baru saja release daripada Hutan King tau. Kita ada fishing box. Fishing box ni dia ada dua kelebihan. Korang akan dapat dua roda di belakang dia, and then korang akan dapat 4 kaki adjustment alloy link. Contoh dia macam gini. Lagi satu saya nak beritahu dekat korang, untuk fishing box ni korang akan dapat sekali dengan drink hole tau. Korang buka di sini dan buang air. Untuk fishing box ni korang akan dapat dua pintu tau. Cara pembukaan contoh dia, korang boleh buka dari sini, and then korang juga boleh buka daripada bahagian depan. Dan yang best kali untuk akak-akak abang, kalau korang nak simpan tali mancing tu, korang simpan je kat dalam ni. Korang akan dapat banyak tempat tau. Contoh dia macam gini. Apa yang korang akan dapat dalam fishing box ni? First, korang akan dapat bowl, then fishing bowl, box holder, stripe, umbrella bracket, dan bracket accessories. Fishing box ni dapat tampung hingga 150kg tau. Untuk fishing box ni, korang boleh buat sebagai competitive mode macam ni. Dan yang paling best kali, korang boleh buat sebagai leisure mode. Contohnya macam gini. Korang buka saja, and then korang boleh duduk. So, kalau korang berminat dengan fishing box, item terbaru daripada Hutan King ni, korang boleh tengok dalam bag tu ni, ataupun korang boleh grab dalam live kita orang tau. Bye-bye!